Hai guys, hari ni kita nak masak bende goreng telur. Okey, setelah kita hiris bawang putih dan bawang besar, kita potong bende nipis-nipis dan serong. Kemudian kita potong cili api kecil-kecil. Cili api kalau tak nak pedas tak perlu letak. Okey, macam biasa kita masukkan minyak dalam kuali. Sebelum kita menggoreng, kita panaskan dulu. Okey, kemudian kita goreng bawang besar dan bawang putih sehingga garing dan wangi. Okey, kita masukkan pula cube ikan bilis. Okey, kita kacau-kacau supaya ia sekata ya. Kemudian bolehlah kita masukkan bende yang telah dihiris nipis tadi. Okey, kita kacau-kacau sayur bende kita sehingga sekata dengan bawang dan ikan bilis tadi. Okey, oleh kerana sayur kita terlampau kering, kita masukkan sedikit air supaya tidak hanyut. Okey, kemudian kita boleh masukkan cili api yang telah dipotong tadi. Okey, kemudian barulah kita masukkan telur. Okey, telur kita biarkan dia keras sedikit ya, supaya ia cantik. Okey, kemudian kita kacau-kacau supaya ia bergaul dengan bende tadi. Okey, oleh kerana kita telah pakai cube ikan bilis, kita tak perlu masukkan garam ataupun perencah sedap. Okey, kita kacau-kacau lagi supaya semuanya bercampur sekata sebelum kita angkat. Baiklah, sekarang sayur bende goreng telur kita telah siap dan bolehlah diangkat untuk dihidang. Baiklah, sayur bende goreng telur kita dah siap dan boleh dijadikan pelengkap untuk menu utama. Baiklah, selamat menjamu selera semua.